Saya ada 4 beg sini. Saya ingat nak tukar. Saya nak jual kat awak. Tapi saya tak nak ambil cash tu. Saya nak tukar dengan beg yang awak ada kat sini. Maksudnya you jual bagi saya, nanti terus tukar beg sajalah. Betul. Boleh je. Okay, so saya tengok you punya beg. Ini LV Palermo. Ini dulu punya model, condition bagus lagi. Betul, yang ni my mum bagi I. Tapi I tak suka sebab dia very old pattern and tak sesuai dengan generasi I. So I decide untuk jual lah. Tapi ini pun consider hot item lah. Ramai customer suka juga. Ini saya boleh ambil. Ini sangat cute lah. Dulu waktu I beli tu I suka lah. Tapi bila I dah beli dan I try masuk my phone, tak muat. Yes, ini consider super small bag. Boleh ambil je. Ini LV punya best seller Felicity 3-in-1. Korang nak jual bag atau consignment bag, contact DM lah shop sekarang. Memang waktu tu saya beli waktu tengah famous, tengah semua orang pakai. So sekarang ni saya nak jual sebab saya rasa macam dah ramai sangat orang pakai, saya tak nak nampak sama dengan semua orang. Tapi you pandai jaga bag, semua condition sangat bagus . Yang bag ini saya tak boleh ambil lah sebab you boleh tengok bag ini condition ada sikit teruk lah. Ini nenek saya punya, sekarang dia dah tua, so dia tak nak pakai dah. Itu sebab tu saya nak jual, saya nak tukar. Ini 3, saya boleh terus beli dengan you. Nanti you boleh tukar bag yang you suka lah. So ini you kena ambil balik lah. Oh, okey lah. Kalau okey, saya kira total value, nanti you boleh pilih bag yang you suka kat luar. Okey, boleh.